Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Undian FA Cup, dua London dapat jalan mudah. Undian suku akhir Piala FA kini sudah pun selesai dilakukan dan seperti biasa, ia menghadirkan beberapa perlawanan menarik yang pasti menjadi tumpuan peminat bola sepak. Setiap musim, pusingan ini sering menjadi pentas kepada pertembungan besar dan kali ini juga tidak terkecuali. Menariknya, dua kelab gegasi dari London iaitu Chelsea dan juga Arsenal dilihat menerima laluan yang agak mudah di peringkat suku akhir. Situasi ini secara tidak langsung menjadikan kedua-dua pasukan tersebut antara calon paling kuat untuk mara ke separuh akhir, sekaligus meletakkan mereka sebagai pasukan favorit utama untuk menjulang trofi Piala FA pada musim ini. Arsenal dijadualkan bertandang ke gelanggang Southampton dalam satu perlawanan yang dilihat memihak kepada pasukan dari London Utara itu berdasarkan prestasi semasa kedua-dua pasukan. Sementara itu, Chelsea pula akan beraksi di hadapan penyokong sendiri apabila mereka menerima kunjungan pasukan Division ketiga, Port Vale, di Stamford Bridge. Walaupun dilihat sebagai underdog, Port Vale tidak boleh dipandang mudah. Pasukan tersebut sebelum ini telah mencipta kejutan besar apabila berjaya menyingkirkan pasukan Sunderland dengan kemenangan tipis 1-0 dalam perlawanan pusingan sebelumnya. Kejayaan itu membuktikan bahawa kejutan tetap boleh berlaku dalam pertandingan Piala FA yang sememangnya terkenal sebagai kisah giant killing. Namun begitu, tumpuan utama peminat bola sepak semestinya terarah kepada pertembungan gegasi antara Manchester City dan juga Liverpool yang bakal berlangsung di Etihad Stadium. Pertembungan dua kuasa besar bola sepak England ini dijangka menjadi perlawanan paling sengit dalam undian suku akhir kali ini, dengan kedua-dua pasukan memiliki kekuatan dan kualiti yang hampir seimbang. Dalam satu lagi aksi suku akhir, Leeds United akan berdepan dengan pasukan West Ham. Pasukan West Ham hadir ke perlawanan ini dengan keyakinan tinggi selepas mereka menewaskan pasukan Brentford pada awal pagi tadi untuk memastikan tempat mereka dalam kelompok 8 pasukan terakhir. Melihat kepada undian yang terhasil, timbul satu persoalan menarik dalam kalangan penyokong bola sepak. Adakah ini sekadar kebetulan ataupun satu percaturan yang secara tidak langsung membuka laluan mudah kepada kelab-kelab London untuk menguasai saingan Piala FA pada musim ini? Sama ada kebetulan ataupun tidak, satu perkara pasti, perjalanan menuju ke Wembley kali ini bakal menjadi semakin menarik untuk disaksikan. Badai di Catalonia, Espanyol terus bergelut menentang pasukan Real Oviedo. Harapan Espanyol untuk menembusi kelompok 6 teratas La Liga semakin pudar selepas sekadar terikat seri 1-1 menentang pasukan tercorot Real Oviedo. Keputusan di Stadium RCDE itu menyaksikan skuad Periquitos kini gagal mencetakkan sebarang kemenangan dalam 10 perlawanan Liga terakhir mereka. Keadaan bermula buruk buat tuan rumah apabila Alberto Reina mengejutkan stadium dengan jaringan awal minit ke-8 buat pasukan Oviedo. Tersentak dengan gol tersebut, Espanyol melancarkan serangan bertali arus menerusi Carlos Romero dan Teres Dolan. Namun ketangkasan penjaga gol Aaron Escandel menjadi penghalang utama. Kebangkitan yang dicari akhirnya tiba pada minit ke-36 menerusi penyelesaian kemas Kike Garcia. Walaupun terus mendominasi permainan sehingga tamat babak pertama, Espanyol gagal mencari gol kemenangan sekaligus merumitkan lagi misi mereka untuk memburu slot ke Eropah. Drama minit akhir, tandukan Marusic selamatkan Lazio. Stadium Olimpico bergema dengan sorakan apabila Adam Marusic muncul wira Lazio menerusi tandukan kemenangan pada saat-saat akhir untuk menundukkan pasukan Sassuolo 2-1. Kemenangan dramatik ini menamatkan kemarau tanpa menang Lazio dalam saingan Serie A. Tuan rumah bermula garang apabila Daniel Maldini menamatkan kemarau gol peribadinya selama 10 bulan seawal minit kedua, meletakkan pasukan Lazio di hadapan. Walau bagaimanapun, Sassuolo bangkit melawan dan berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan padu Aman Laurente ke penjuru atas gol hasil gerakan kemas pasukan. Ketika perlawanan seakan berakhir dengan keputusan seri, Marusic memastikan 3 mata penuh milik Lazio sekaligus meredakan tekanan buat penyokong setia mereka. Lazio kini kembali ke landasan kemenangan, manakala Sassuolo terpaksa pulang kecewa akibat kegagalan mengekalkan fokus sehingga wisil penamat.
Perpisahan mengejut, era Hernan Crespo di Sao Paulo berakhir. Kelab gegasi Brazil iaitu Sao Paulo secara rasmi mengumumkan perpindahan dengan pengurus kelahiran Argentina, Hernan Crespo, berkuat kuasa serta-merta. Keputusan drastik ini menamatkan lembaran kira legenda bola sepak itu di Stadium Morumbi selepas beberapa siri keputusan hamba yang menjejaskan kedudukan kelab dalam saingan liga. Walaupun Crespo pernah membawa nafas baru dan memenangi kejuaraan Campeonato Paulista, tekanan prestasi semasa memaksa pihak pengurusan mencari hala tuju baru. Crespo kini meninggalkan Brazil sebagai ejen bebas, manakala Sao Paulo perlu segera melantik pengganti bagi memulihkan maruah pasukan dalam baki musim yang semakin mencabar ini. Kepulangan sang legenda, Neymar kembali sertai skuad Brazil. Harapan peminat bola sepak Brazil melonjak selepas Neymar dilaporkan tersenarai dalam prasenarai skuad Selecao bagi dua aksi persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia. Keputusan muktamad mengenai kedudukan dalam skuad bimbingan Carlo Ancelotti dijangka diumumkan dalam masa yang terdekat. Kehadiran Neymar dianggap penting bukan sahaja dari sudut teknikal, malah sebagai penyuntik semangat buat pasukan muda Brazil. Menariknya, pengendali Brazil iaitu Carlo Ancelotti dilaporkan akan hadir ke Perlawanan Santos seterusnya untuk memantau secara dekat tahap kecergasan dan prestasi semasa bintang ikonik itu. Kehadiran Ancelotti membuktikan bahawa Neymar masih dalam perancangan utama untuk memburu kejuaraan dunia, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai masa depannya di peringkat antarabangsa. Rodri terlepas hukuman pergantungan, denda berat menanti. Pemain tengah pasukan Manchester City iaitu Rodri boleh menarik nafas lega selepas Persatuan Bola Sepak Inggeris mengesahkan beliau tidak akan dikenakan sebarang hukuman pergantungan perlawanan. Walau bagaimanapun, pemenang Ballon d'Or tahun 2024 itu dikenakan denda sebanyak £80,000 susulan komen pedasnya terhadap kualiti pengadilan selepas aksi terikat 2-2 menentang pasukan Tottenham Hotspur pada Februari lalu. Rodri didapati bersalah kerana mempertikaikan integriti pengadil dengan mendakwa pegawai perlawanan tidak bersifat neutral selepas gol penyamaan lawan dibenarkan walaupun terdapat kekasaran ke atas Marc Guehi. Walaupun terpaksa membayar denda yang besar, ketiadaan penggantungan merupakan berita gembira buat Pep Guardiola, memandangkan Rodri kekal tersedia untuk memperkukuh jentera tengah pasukan City dalam misi mendapatkan kejuaraan Liga yang semakin sengit. Alisson dihimpit kecederaan, Mamardashvili sedia galas tugas. Liverpool menerima berita kurang menyenangkan menjelang aksi penting menentang pasukan Galatasaray pada minggu ini apabila penjaga gol utama iaitu Alisson Becker disahkan terlepas perlawanan tersebut akibat masalah kecergasan. Ketiadaan penjaga gol berpengalaman Brazil itu memberikan peluang keemasan buat Mamardashvili untuk membuat kemunculan dalam kesebelasan utama dan membuktikan kualitinya di pentas Eropah. Pemain antarabangsa Georgia itu yang didatangkan sebagai pengganti jangka masa panjang Alisson kini memikul tanggungjawab besar untuk mengawal gawang The Reds daripada ancaman serangan kelab gegasi Turki tersebut. Peminat pasukan Liverpool pastinya mengharapkan Mamardashvili mampu mengekalkan disiplin benteng pertahanan, manakala kelab berharap isu kecergasan Alisson tidak berlarutan sehingga menjejaskan momentum pasukan dalam saingan Liga Domestik yang semakin mencabar. Perebutan panas, Moussa Diaby sedia kembali ke Eropah. Bintang sayap pasukan Al-Ittihad, Moussa Diaby, dilaporkan sedang menjadi buruan utama kelab-kelab gegasi Eropah selepas menyatakan keterbukaannya untuk meninggalkan Arab Saudi pada musim panas ini. Menurut laporan Football Daten, kelab ternama seperti Chelsea, Liverpool, Tottenham dan Newcastle kini sedang bersaing hebat dengan gegasi Jerman serta wakil Itali untuk mendapatkan khidmat pemain berusia 26 tahun itu. Diaby yang menyertai pasukan Al-Ittihad dengan nilai 60 juta euro pada 2024 kini dilaporkan tersedia pada harga sekitar 40 juta euro. Liverpool melihat beliau sebagai pengganti berpotensi buat Mohamed Salah, manakala kelab lain tertarik dengan kepantasan dan rekod bantuan gol yang luar biasa. Kepulangan bekas bintang Bayer Leverkusen ini ke kancah bola sepak elit pastinya akan mencetuskan perang bidaan yang sengit sebaik sahaja jendela perpindahan musim panas dibuka. Dominic Solanke ke St James Park, Newcastle intai peluang keemasan.
Newcastle United dilaporkan sedang merancang langkah mengejut untuk membawa masuk penyerang berbakat Tottenham Hotspur, Dominic Solanke, pada jendela perpindahan akan datang. Menurut laporan Mailsport, The Magpies hanya akan melancarkan bidaan rasmi sekiranya Spurs tersingkir daripada saingan Liga Perdana Inggeris, satu situasi yang kini menjadi kebimbangan di London Utara. Ketua jurulatih Newcastle iaitu Eddie Howe merupakan peminat setia Solanke selepas kedua-duanya pernah bekerjasama rapat sewaktu di pasukan Bournemouth. Eddie Howe percaya profil fizikal dan ketajaman Solanke di hadapan gol adalah elemen yang diperlukan bagi memantapkan lagi jentera serangan Newcastle. Jika perpindahan ini menjadi kenyataan, ia bakal menyaksikan penyatuan semula dua ikonik ini dalam misi Newcastle untuk mencabar kelompok elit Liga. Manakala bagi Solanke, ini mungkin peluang untuk terus beraksi di kancah tertinggi. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.